inovasi, sains, teknologi dan inovasi STI. So, apa current status kita? Selalu orang tanya, adakah kita ni negara maju? Adakah kita ni boleh bersaing dengan negara-negara maju yang lain? So, saya selalu bagi tahu lah, oh kita ni okey, teknologi kita okey, tapi orang tak percaya. Sebab orang kena nampak ada indikator, ada kedudukan, ranking, baru orang percaya. Sama dengan universiti lah, you boleh cakap you hebat macam mana pun, dia tanya you QS ranking macam mana kan. Dia tanya you dalam ranking universiti Malaysia ni, dalam Malaysia apa kedudukan you. So orang nak tengok, orang nak banding. Sama juga kita dalam ekosistem STI, sains, teknologi dan inovasi ni. So kita guna indikator apa? Kita guna indikator GII. There's one indicator, nama dia Global Innovation Index, GII. Itu adalah sesuatu yang kita measure how good are we, how good is Malaysia dalam global innovation ecosystem ni. So saya bagilah kita teka-teki sikit, rasa agak-agaknya kedudukan Malaysia ke berapa? Any guess? Wow guess. Top berapa? Top berapa? Top 5. Wah, ini. Okay, ambitious. Okay, bagus, tapi kita tak jauh lagi. Top berapa? Any guess? Okay. Target kita top 30, tapi kita tak sampai. Almost ya, dekat-dekat. So untuk 3 consecutive years 2022, 2023, 2024. Oh no, sorry. 21, 22, 23 kedudukan kita 36. Tapi tahun lepas sebab dia menteri hebat, kalau kita naik gurau, bukan sebab menteri. Kita naik pangkat sekarang kedudukan kita 33 dalam Global Innovation Index. Tapi kita punya kedudukan memang dari dulu macam ni lah, 34, 36, 33. Orang kata pimai-pimai tangtu. Itu adalah kedudukan GII kita. So orang tanya, kalau kita banding dengan negara lain, negara maju lain, macam mana? Orang Indonesia kata tak bisa banding dong. Kalau kita nak banding dengan Amerika Syarikat, apa tu, China, even jiran Singapura pun jauh sikit. Tapi at least we are top 33. Kita ni walaupun top 33, tapi dalam ASEAN, negara ASEAN, kedudukan kita nombor 2 selepas Singapura. Dalam medium income, higher medium income group, kita ni nombor 2 selepas China. Itu adalah kedudukan sekarang. So apa yang kita, orang kata, what are we good at? Apa fokus kita? So fokus kita pada sekarang ada beberapa lah. Memang ada benda yang kita jauh ketinggalan, ada benda yang kita ke depan. So kita bukan negara yang orang kata lamia lah, tak boleh pakainya. Negara kita boleh pakai. And especially dalam GII ni ada beberapa indikator yang memang kita nombor 1. Salah satu indikator yang kita nombor 1 adalah percentage, peratusan graduan sains dan teknologi. Kita nombor 1 di dunia. Percaya tak? Orang selalu kutuk kita, tapi kita nombor 1 percentage graduan sains dan teknologi. So itu adalah pertama. Yang kedua, ekspor, high-tech ekspor. Kita pun nombor 1. Peratusan. So kita ada beberapa nombor 1 di dunia. Dan kita sekarang fokus termasuk ada beberapa fokus lah. Yang satu, hydrogen, green hydrogen. Sebab itu adalah trend dunia. Kita nak go green, kita nak aim for zero emission, kita nak aim low carbon. And that's why we are looking at developing green hydrogen. Kita baru lancarkan HETR, Hydrogen Economy and Technology Roadmap. Itu on hydrogen. Kita juga beri tumpuan pada membangunkan human vaccine. Human vaccine pada setakat ini
Malaysia tak ada keupayaan untuk membangunkan human vaksin manusia, belum lagi. Kita ada keupayaan untuk menghasilkan animal vaksin setakat ini. Tapi kita sudah buat roadmap 2021, kita sudah buat satu roadmap human vaksin kita nak bangunkan menjelang tahun 2030. Kita nak wujudkan satu vaksin manusia yang dihasilkan di dalam Malaysia. Itu adalah target kita. Dan ada satu berita baik. Hopefully, kita tengok perkembangan sekarang. Hopefully, by 2027, kita akan ada satu vaksin manusia yang dihasilkan di Malaysia ni. By 2027, not 2030. Sebab apa? Sebab kita punya saintis, kita punya agensi bertungkus lumus menjayakan projek ini. So, kita telah cepatkan 3 tahun. So, hopefully kita akan ada first human vaccine di Malaysia ni by 2027. Dan selepas itu kita ada juga, kita nak membangunkan sektor angkasa, space technology. Orang tanya apa saya nak bangunkan space technology? Kita kereta pun belum buat dengan baik kan. Space technology ni dia ada banyak. Bila kita kata nak bangunkan space technology, tidak bermaksud kita ni nak banner roket. Roket mungkin lah kita nak banner juga, tapi later lah. Sekarang kita nak banner, kita ada satu projek, kita nak banner satellite, remote sensing satellite sendiri. Sekarang kita sudah ada satu projek tengah jalan, hopefully after 2 years, 2028, by 2028, latest by 2028, kita akan ada our first Malaysia made satellite, remote sensing satellite. Kita canggih tak? Kalau itu kalau kita tipu sendirilah, kita canggih. Sebenarnya kita tak canggih, kita ketinggalan. Tapi kita kena make more effort just to beef up. Sebab apa? Saya bagi contoh. Saya pergi China. Sebab saya sudah ada satu projek remote sensing satellite yang tadi saya sebut kan. Saya pergi China, saya rasa sangat bangga lah. Saya nak brag. Saya pergi, saya tanya, you orang ni bila you lancarkan your first satellite, your own satellite? Oh, dia kata lama dah. Saya kata lama tu bila? Oh, 1970. Saya terus diam lah, tak berani cakap lah. Sebab kita baru nak buat, kita baru nak adakan projek tu. Tapi orang sudah lancarkan their first satellite 1970. Okey lah, dari segi itu kita jauh ketinggalan. So kita perlu bantuan kawan-kawan antarabangsa. Kita perlu collaboration. Dan itu adalah sains dan teknologi. Collaboration is very important. Dan selain daripada fokus-fokus itu, kita satu lagi fokus mesti adalah kita nak membudayakan sains dan teknologi dan harus berdanakan inovasi. So kita buat banyak program-program seperti Minggu Sains Negara, seperti Techlimpik, Teknologi Olimpik untuk budak-budak primary school, sekolah rendah, sekolah menengah, dan untuk anak-anak muda. So itu adalah beberapa fokus yang kita tengok sekarang. So apa masalah kita? Apa masalah science community? Kita ada beberapa masalah lah. Tapi masalah yang paling ketara adalah kita ni sinis, very cynical. Kita sendiri tak percaya dengan keupayaan diri sendiri. Terutamanya bila kita ada dua teknologi. Oh, ini Malaysia punya, ini katakan ini Korea punya. Orang semua kata Korea ni memang best, Malaysia ni mungkin kurang sikit. Sinis kerana mereka tak percaya. Kita ni bukan mereka. Kita ni, kebanyakan rakyat Malaysia tak percaya teknologi kita lebih canggih daripada orang lain. Kita bagi contoh yang selalunya kita tanya, are we good enough? Bila kita kata kita nak buat vaksin, oh, ini vaksin boleh pakai ke tak? Ada side effect ke tak? Ini boleh ke tak? Itu boleh ke tak? Saya bagi contoh, kita tak ada keyakinan tentang teknologi, ke tahap teknologi diri sendiri. Kalau you are one of them yang very cynical, saya nak bagi contoh. Di Melaka ada satu syarikat CTRM. Dia di Batu Berendang. CTRM itu apa? CTRM buat
Aero composite. Prof tahu. Dia buat aero composite. Maksudnya itu aircraft dibuat daripada komposit. So dia buat aircraft. So bahagian aircraft tu ada bahagian yang dia buat. Sama ada Boeing ke, Airbus ke, beli daripada syarikat Malaysia, CTRM. Hebat tak? Hebat. You tak percaya, nanti saya bawa you all pergi tengok. Ini semua buat di Malaysia oleh orang Malaysia. Tak percaya lagi, pergi Cyberjaya, dekat saja. Ada satu company, bukan company Malaysia, company Turkish Aerospace. Buat apa dia buka satu syarikat dekat Malaysia, dekat Cyberjaya? Sebab dia rasa engineer kita bagus. Dia hire 150 engineers, Malaysian engineer, untuk buat apa? Untuk design avionics. Avionics adalah dia macam CPU dalam airplane. Dia bukan commercial flight saja. Dia buat untuk jet, fighter jet. Avionics tu untuk fighter jet. Siapa design? Malaysian design. Why Turkish Aerospace nak datang ke Malaysia? Sebab dia rasa engineer kita bagus. Dia rasa engineer kita bagus. That's why dia sanggup datang untuk set up company dekat Malaysia. Ini menunjukkan betapa hebat engineer dengan talent kita Malaysia. So itu dua. Dan lepas tu kita ada satu masalah lagi. Kita ni takut pada teknologi. Kita ni selalu takut pada, well, not takut pada teknologi, tetapi kita takut pada unknown things, kan? Yang kita tak berapa tahu, kita takut. Ya, yang kita tak berapa sure, kita risau. Saya bagi contoh, AI kan canggih, kan? Semua orang guna AI. Sekarang student pun banyak guna, kan? ChatGPT guna tak? Yang ada guna, tolong angkat tangan. Tak apa, saya bukan lecturer, kan? Jangan risau. Ada guna, angkat tangan. Oh, okey lah, banyak juga. Pandai. Kalau I student, I pun guna. Guna dengan baik-baik, ya. AI bagus. AI memang sesuatu yang boleh membantu kita, memudahkan kehidupan kita. Tetapi ramai orang sambil dia guna AI, sambil dia risau, adakah saya akan diganti oleh AI? Sebab AI ni hebat, selain daripada dia memudahkan kehidupan kita, dia boleh juga self-learning. Dia ada self-learning, machine learning, kan? Oh, dia takut satu hari kemudian tiba-tiba AI menggantikan manusia. Saya nak bagi contoh, hadirin sekalian. Dulu apabila kita Industry Revolution, ingat tak? Revolusi industri. Masa tu ada steam machine. Sebelum ni semua orang guna tenaga manusia, kan? Dia guna cangkul dia gunalah dia punya apa? Peralatan. Tapi revolusi industri mula ada steam machine. Mesin tu boleh menggunakan, dia melipat gandakan tenaga. Guna sedikit tenaga, dia boleh melipat gandakan hasil. So orang takut masa itu. Dia takut akan digantikan oleh mesin. Tapi kita lihat balik sejarah manusia. Adakah manusia diganti oleh mesin? Tak ada. Lepas itu, bila kita ada komputer, orang pun takut. Oh, ini komputer boleh buat banyak benda. Adakah manusia akan digantikan oleh komputer? Tak berlaku juga. Sekarang AI pun sama, dia tak berlaku. Cuma kita risau saja sebab kita takut, kita tak tahu apa yang akan berlaku. Saya bagi assurance, saya bagi jaminan. AI lah, teknologi semua yang emerging teknologi, dia tak akan menggantikan manusia. Manusia cuma akan digantikan oleh manusia yang lebih pandai guna teknologi. So katakan you dua-dua grad, engineer lah, dua-dua engineer. Satu orang you sangat baik dalam you punya field, profession you sangat baik, you pandai guna AutoCAD. Sekarang guna AutoCAD lagi lah. Itu zaman saya lah guna AutoCAD. You pandai guna AutoCAD, you pandai buat benda-benda profession you. Tapi kawan you, dia pun okey. Dia bukan sepandai you, tapi dia okey. Tapi dia tahu satu lagi skill. Katakan dia tahu AI, ataupun dia tahu guna Excel dengan baik, ataupun dia tahu guna
Dia bolehlah dia baik dalam bagus dalam IT ke, coding ke. Kalau saya bos, saya memang akan upah orang yang tahu lebih kan. Betul tak? So, you jangan risau you akan digantikan oleh teknologi. You cuma akan digantikan oleh orang yang pandai guna teknologi. So, jangan jadi orang yang diganti. Jadilah orang yang ganti orang lain. So, pandai guna teknologi. Dan hadirin sekalian, saya nak sentuh sikit tentang REE. Ini pun dia memang kena mengena dengan kita punya anxiety. Kita tak tahu, kita takut, kita tak berani nak handle. Seperti nuklear, REE, dia dengar, bila kita dengar orang, apabila saya keluarkan poster ni, di bawah komen ada orang tanya, boleh ke Malaysia boleh ke handle REE? Tahu ke Malaysia ada kepakaran untuk handle REE tak? So saya nanti kita ada pakar Dr. Badru, nanti doktor akan bagi tahu apa itu REE. Tapi saya just nak sentuh kenapa REE, why REE. Out of so many tajuk, kenapa kita sentuh, kita guna REE sebagai tajuk hari ini. Sebab hadirin sekalian, sebab di Malaysia ini REE is rare earth element, rare earth element, REE. So di Malaysia ini kita ada banyak REE. Nama dia rare earth, tapi dia tak rare. Banyak tempat ada, dia tak rare langsung. So jangan percaya nama tu. Nama saja rare. Rare earth banyak di mana? Terengganu ada, Kelantan ada, Kedah ada, Perak ada, Pahang ada. Banyak. That's why di Malaysia sekarang ni deposit lebih kurang, rare earth REE deposit tu lebih kurang 16 juta metric ton. 16 juta metric ton. Harga dia lebih kurang berapa? Lebih kurang 800 bilion ringgit. Itu deposit saja. Belum lagi proses. Kalau proses, add value lagi, dia akan lebih nilai dia lebih tinggi. So 800 bilion ringgit. Okey, saya nak bagi satu soalan. 800 bilion ringgit itu selepas 8 ada berapa kosong? Jangan risau, pakai handphone dan calculator pun boleh. Tapi tak cukup. Sebab lepas 8 ada 11 lagi kosong. Dapat 800 bilion ringgit nilai dia. Walaupun yalah, kita tahu bukan semua kita boleh extract, tapi itulah nilai yang ada. That's why saya nak bagi tahu why REE, because we have a lot in Malaysia. That's why kita perlu menggunakan resources yang ada ini dengan baik. So that's why kita nak bincang tentang REE. Apa guna REE ni? Apa guna REE? Kalau kita banyak tapi tak guna pun tak boleh juga kan. So dia apa guna dia? Ada banyak kegunaan REE. REE ni boleh digunakan dalam smartphone kita. REE boleh digunakan untuk buat super magnet, dan super magnet tu boleh guna dalam EV car battery. Battery dalam battery kita perlu gunakan REE. REE boleh digunakan dalam medical device seperti pernah dengar tak itu MRI machine kan? Itu dalam tu perlu guna REE. Kita sekarang kita nak renewable energy. Renewable energy ada apa? Solar, wind. Dalam wind turbine tu kita perlu guna REE. So there are many things that guna REE, dan semua ni adalah dia sangat-sangat berguna, dan dia lebih membantu kita untuk menuju ke arah low carbon dan juga zero emission. So these are the usage of REE. Kenapa REE? Satu, kita banyak. Yang kedua, REE ni sangat berguna. Yang ketiga, REE ini boleh membantu kita merancangkan ekonomi negara. Sebab apa? Sebab tadi saya sudah sebut nilai deposit REE kita 800 bilion ringgit. Lepas 8 ada 11 kosong tu. 800 bilion ringgit. Itu pertama. Yang kedua, kita anggarkan kalau kita membangunkan seluruh supply chain REE ini, kita boleh wujudkan 25,000
pekerjaan baru. 25,000 pekerjaan baru dari upstream sampai ke downstream. Dari upstream tu mining, lepas tu dia extract, lepas tu dia buat processing, lepas tu dia buat produk, magnet, handphone chip, dia buat apa tu, battery dan lain-lain. So dari upstream sampai downstream kita anggar 25,000 pekerjaan baru. Selain daripada itu, kita anggarkan, kita start membangunkan industri ini, kita akan dapat menarik FDI, Foreign Direct Investment, lebih kurang 100 bilion ringgit. 100 bilion ringgit sebab kita perlu orang datang untuk invest, untuk buat semua tu mining ke, processing ke, dan lain-lain. So itu adalah nilai yang kita akan create kalau kita membangunkan supply chain ini. Dan saya bagi contoh last 2 years, 2023 masa itu kerajaan belum ada polisi untuk REE export. Orang kita dia just mine, dia extract REE, lepas tu dia jual. Extract REE, dia jual. Dia jual raw ini, raw material ini, dia extract saja dia jual. Ialah harga bagus. That's why 2023 export ke China saja, kebanyakan ke China lah. Ekspor ke China saja 1 bilion ringgit. Lebih kurang 1 bilion ringgit. Kita 1 bilion berapa tak? 1,000 juta ringgit. Saya dari negeri Perak. Berapa orang dari Perak? Oh, okey. Ada Ipoh Mali. Perak 1 tahun budget lebih kurang 1 bilion ringgit. Sekarang lebih sikit dah. Lebih kurang 1 year budget untuk seluruh rakyat Perak 1 billion, 1.1, 1.2 maybe. Tapi itulah betapa banyaknya. So ekspor saja raw material 1 billion ringgit. Kita sekarang kerajaan sudah ban. Kita tidak membenarkan siapa-siapa untuk ekspor raw REE ke luar negara. Sebab apa? Sebab kita bukan nak jadi negara lain, negara yang dia kurang maju, dia tak ada teknologi untuk proses, dia just mine, lepas tu dia jual. Tak ada added value. Dia macam dulu kita kan, dulu kita dapat timah, PJ timah. Kita just mine, kita jual. Kita mine, kita jual. Lepas itu tak ada added value, kita tak develop industri dalam negara kita. So kita tak mau itu berlaku lagi. That's why kita ban REE export. Dan sekarang saya bagi satu gambaran di seluruh dunia, globally, more than 60% production, REE production is from China. More than 85% REE refinery, REE refining capacity, more than 85% China. So China lebih kurang dia control dari segi supply, dari segi processing teknologi, China control. Malaysia sekarang very strategic. Sebab satu, kita ada raw. Yang kedua, kita nak membangunkan supply chain. Dan kita tahu dalam geopolitics ini, Malaysia selalu ambil pendekatan neutral. Neutrality kita memberi kita banyak advantage. Sebab US, China sekarang selalu ada pergelutan, gaduh ya, pertelikahan. Okey, dia orang gaduh lah. Tapi dua-dua boleh terima Malaysia. Sebab dua-dua nampak Malaysia sebagai friendly country. Dua-dua nampak Malaysia sebagai neutral country. Walaupun ini adalah industri strategik, tetapi mereka pun nak share dengan kita. Satu, Western country, mereka tak nak industri ini control 100% oleh China. That's why bila Malaysia ada raw, mereka sanggup datang ataupun mereka bantu kita membangunkan teknologi, memproses. Bagi satu contoh adalah Lynas from Australia. Lynas ada satu processing plant di Pahang, di Gebeng. Tapi dia sekarang dia proses rare earth itu dari Australia. Australia dia mine, lepas tu dia hantar ke sini, dia buat processing di sini. Lepas tu dia sudah buat processing tu,
produk dia jual ke negara lain. So kita ni jadi macam, yalah, kita macam bagi dia tempat untuk buat processing sajalah. So sekarang dia kata dia sangat-sangat berminat untuk membantu kita proses. So itu satu. Kedua, China, kan Presiden Xi Jinping baru datang. Dalam bilateral, saya pun ada di sana. Dalam bilateral, secara jelas, explicitly, Presiden Xi kata China akan membantu Malaysia membangunkan teknologi pemprosesan REE. So kita REE ni ada 17 lah, 17 element. 17 element. Kita ni memanglah kita sekarang tak ada keupayaan. Kita ada satu local company sekarang. Selain daripada Lynas, selain daripada China, kita ada satu local company. Kita buat satu pilot plant di negeri Perak. Dia boleh proses 4 jenis REE. Tapi good enough because those are critical REE. So good enough. Cuma selepas ini local company ini akan kerjasama dengan syarikat France untuk dia memproseskan lebih daripada 4 jenis REE. So these are the development yang very positive, di mana the West and the East dua-dua nak kerjasama dengan kita, dan kita ada roadmap. Kita ada raw material. So ini adalah satu potensi yang sangat-sangat baik, dan kenapa penting untuk kita kita membangunkan teknologi di dalam negara kita. Satu, tech sovereignty. Teknologi sovereignty itu penting sebab kita perlu teknologi itu supaya kita tidak bergantung pada negara lain. So kita perlu ada tech transfer. Apabila negara lain datang membantu kita set up pemprosesan REE, dalam proses itu kita akan ada teknologi transfer. So orang kita akan menjadi expert. Saya bagi contoh, Lynas datang sini, dia hire few hundred engineers. Sekarang yang engineers ini dia jadi expert, dihantar ke negara lain untuk membantu mereka set up processing line. So itu adalah tech transfer. Dan keduanya adalah tentang added value. Kalau kita raw mat kita jual, tak ada added value. Sekarang kita buat, kita bukan saja proses, lepas tu kita jadi lagi, kita jual pada downstream, yang buat supermagnet, yang buat chips, yang buat battery, yang buat MRI machine. Itu dia akan create value. So value itu semua ada dalam Malaysia. So itu adalah potensi. So tadi saya sebut geopolitics. So what are we doing and what have we done? Ini adalah satu peluang yang sangat baik. Sebab apa? Sebab membangunkan industri REE ini adalah agenda negara. Ini adalah national agenda. So what have we done? Kita ada satu kita ada roadmap. Kita ada roadmap on advanced material. Kita ada konsortium, kita bangunkan konsortium untuk supaya kita link semua industri, universities, students, supaya kita boleh train talent kita. Sekarang kita belum cukup pakar ataupun kita belum cukup talent dalam industri ini, tetapi negara akan train, kerajaan, university akan train, industri pun nak train. Sebab mereka industri pun bila dia set up processing line, bila dia nak adakan katakan dia nak adakan satu factory untuk proses, dia perlukan tenaga kerja, dia perlu kepakaran. Dan itu sebabnya ini adalah peluang yang terbaik. Dan untuk policy facilitation, mesti kita ada sedikit dana, tak banyak, sedikit saja. Kita ada satu call SRF, Strategic Research Fund. Kita membantu mana-mana company ataupun institusi, agensi yang ada R&D dalam pemprosesan REE ini. Kita akan bagi, kita boleh memberikan dana, tak banyak, sedikit saja. Satu projek boleh up to 15 million ringgit, 15 juta ringgit. Kalau UKM ada projek ni, bolehlah pohon. KSU ada sini.
Dan selain daripada itu, kita ada juga beberapa polisi yang kita rasa akan membantu membangunkan industri ini. Yang tadi saya sudah sebut, kita ban export of raw material. Sebab kalau kita ban export of raw material, orang sini yang dia rasa dia nak buat industri ini, dia akan fikir macam mana pun dia akan pergi upah orang ke, pergi cari expertise ke untuk membangunkan teknologi pemprosesan. Dan juga kita sekarang dalam proses untuk meminda Akta 304, Akta Tenaga Atom, Pelaksanaan Tenaga Atom, supaya kita boleh lebih lancar proses untuk memberikan licensing. So, itu saja yang saya nak sampaikan. Saya sudah tengok ada orang mengantuk, tapi tak apa, saya biasa. Saya tahu, saya dulu pun pernah jadi student. Jangan risau. Cuma saya sebelum kita nanti buka pada Q&A, saya haraplah saudara-saudari semua, you are at orang kata era yang sangat bagus. You all tak semestinya pelajar aliran sains, tak semestinya. Orang aliran sastra pun boleh berminat ataupun adopt teknologi. Ini adalah nasihat saya sebab ia akan membantu kamu. Dan dalam industri REE ini, dia perlu banyak kepakaran. Bukan saja chemical engineering, bukan saja nuclear science dan lain-lain. Dia perlu banyak kepakaran dan semua orang ada peluang yang equal. So kalau berminat, bolehlah kita terus berbincang selepas ini. Sekian, terima kasih.